Korang perasan tak kita selalu take life for granted? Aku baru lepas tengok satu movie dekat Netflix tajuk dia The Least Life. This story betul-betul mengajar aku yang sometimes kita kena ada purpose dekat dalam hidup kita. Kadang kita rasa kita dah buat yang terbaik untuk kita punya hidup dan kita rasa kita dah ada semuanya, but orang sekeliling kita, especially mak bapak kita, adik-beradik kita, nampak yang kita sebenarnya tak ada purpose. And sometimes kita betul-betul berada dekat dalam satu state yang dipanggil sebagai in denial, disebabkan kita ada ego kita sendiri dan bila orang bagi pendapat kita tak nak dengar. Well, it's not just about that. Sebab kadang-kadang kita ni ada rasa rendah diri, kadang-kadang kita rasa macam kita tak boleh nak capai. Kalau kau ingat kan, kita masa kecil-kecil dulu kita ada banyak impian yang kita nak buat, tapi bila kita dah besar kita lupakan semua tu. But korang perasan tak, sometimes wishlist kita tu sebenarnya ada je yang kita boleh buat time umur-umur kita macam ni, tapi kita rasa sebab terlalu banyak kerja nak kena buat, terlalu banyak benda yang kita nak fokus, kita terus lupakan. Cerita ni sebenarnya mengisahkan tentang 3 orang beradik, iaitu 2 orang abang dan seorang adik perempuan. Diorang ni dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang dah bercerai dengan bapak diorang. Mak dia ni merupakan usahawan bisnes produk kecantikan sendiri. Nak dijadikan cerita, satu hari kanser mak dia ni datang balik dan mak dia ni memang tak nak buat apa-apa rawatan. Expectation diorang memang diorang tahu lepas ni mak diorang akan meninggal. Lepas je mak diorang ni meninggal dunia, lepas tu wasiat tu dibacakan, tapi anak perempuan ni tak dapat apa-apa. Mulalah dia rasa kecewa, dia tak nak duit pun sebenarnya, tapi kenapa sampai hati sangat mak dia buat dia macam tu? Rupanya mak dia ada bagi satu wasiat yang cuma dia saja yang boleh dengar dan baca. But dekat dalam tu nanti kau akan nampak apa yang berlaku. Rupanya mak dia ada sediakan macam video task untuk dia bersama dengan list yang pernah dibuat masa tu. List yang mak dia ambil tu lah list masa dia kecil, wishlist apa yang dia nak buat. Benda-benda dekat dalam wishlist tu semua aku rasa macam orang besar boleh buat. Contohnya macam pergi belajar bawa lesen memandu, lepas tu jadi seorang pengajar, lepas tu dia tulis kat situ check true love, lepas tu pergi konsert. Yang paling penting dia kena berbaik dengan bapak dia sebab hubungan dia dengan bapak dia memang sangat renggang. Mulanya dia macam menolak, tapi dia cuba juga sebab dia nak penuhi permintaan mak dia, sebab dia sayangkan mak dia. Setiap task yang ada dekat dalam tu bila dia buat, nanti peguam dia akan bagi satu video lain yang mak dia buat. As time goes by, masa tu baru dia sedar yang sebenarnya kehidupan dia tak ada purpose. Dan bila aku tengok cerita tu macam it's relate to us. Sebenarnya ada banyak benda yang kita rasa macam kita dah fit the purpose tapi sebenarnya tak buat pun. So pengajaran dia sekarang ni, kau jangan take life for granted. Korang kena buat apa yang sepatutnya korang buat. Dan aku sebenarnya mengingatkan diri aku juga sebab tu aku buat video ni. Tu saja, aku penat nak membebel. Kita sambung lagi nanti.